Ramai orang ingat pencen tu bila umur dah cecah 60 tahun. Sebenarnya, pencen bukan soal umur, tapi soal kedudukan kewangan. Kalau kewangan kita ni kukuh, umur 30 tahun pun dah boleh dah pilih untuk bersara. Tapi kalau kewangan kita masih lagi sempit, umur 60 tahun masih perlu bekerja. Baru-baru ni saya terbaca satu kisah yang betul-betul membuka mata saya. Seorang pesara dikatakan bersara dengan simpanan KWSP sebanyak RM700,000. Tapi dalam tempoh 3 tahun je, simpanan itu habis. Pada usia 58 tahun, dia terpaksa mencari rezeki sebagai pemandu Grab. Kisah ini turut mengingatkan saya bahawa jumlah simpanan tak cukup tanpa perancangan yang baik. Sebab tu, masa kita masih ada gaji, fokus kepada 3 benda. Yang pertama, bina tabungan. Kedua, kurangkan dan habiskan hutang. Ketiga, bina aset yang boleh lindungi nilai kekayaan kita. Jangan terlalu sibuk nampak kaya hari ni sampai tak ada apa-apa bila tua nanti. Bagi saya, emas adalah salah satu cara yang mana kita boleh simpan nilai harta kita untuk jangka panjang. Ingat, masa muda ni bekerja untuk duit. Tapi bila dah bersara nanti, biar harta-harta yang kita kumpul tu bekerja untuk kita. Kalau nak mula simpan emas, walaupun bajet kecil, tinggalkan komen atau DM saya bantu tunjukkan cara.